Ini update pertemuan saya dengan ARM. Untuk Malaysia jadi jago semikonduktor di peringkat front end, ekosistem secara keseluruhan perlu ada. Secara berterus terang, ARM maklumkan bahawa pelbagai siri latihan sedang dilakukan namun ianya belum mencukupi. Sebabnya mudah, biar saya terangkan. Walaupun kita latih ramai chip designer, ekosistem belum ada, akhirnya mereka akan mencari peluang di luar negara kerana potensi pekerjaan yang masih terhad dalam Malaysia. Itu selagi kita belum dapat akses ramuan yang paling penting untuk Malaysia hasilkan chip design sendiri, iaitu harta intelek IP dan juga compute system ataupun CSS dari ARM. Usaha untuk wujudkan ekosistem chip designing itu macam curah air ke daun keladi. Walaupun sudah termaktub dalam perjanjian kerjasama mendapat akses kepada CSS, tetapi masih belum dilaksanakan. Untuk menjayakan agenda ini, memang perlukan whole of government approach. Ini termasuk penglibatan agensi-agensi yang lain yang menandatangani perjanjian dengan ARM. Tanggungjawab ini perlu dipikul bersama bagi pihak kerajaan untuk mempercepatkan usaha negara mendapatkan akses kepada IP design dan CSS ini. Isunya, komitmen kerajaan dengan ARM perlu ada timbal balas. Apabila ARM bekerjasama dengan kita juga perlu pamer kesungguhan yang sama dalam usaha untuk menjadi jago semikonduktor di peringkat front end.